Di Rembau, usaha memelihara warisan kuih sopang diteruskan oleh Muhammad Nabil bin Asrun bersama isterinya Norazira binti Azman. Bagi mereka, kuih tradisional ini bukan sekadar sumber rezeki, malah menjadi tanggungjawab untuk memperkenalkan warisan Negeri Sembilan kepada generasi baharu. Perjalanan kami bermula dari Nilai menuju ke Sendayan untuk menjejaki kisah di sebalik kuih sopang, sejenis kuih tradisional yang masih menjadi pilihan ramai. Di sebalik keenakan rasanya, tersimpan usaha, pengalaman dan warisan yang terus dipelihara sehingga hari ini. Saya berniaga kuih sopang ni kira official lah. Official pada bulan Januari tahun 2026. Tapi unofficial itu dari tahun 2025 lagi. Pertengahan tahun 2025 saya bermula. Kiranya tu berniaga tanpa berniaga hanya tapak harian lah. Tapak harian dan juga tak ada bank account perniagaan yang rasmi lah. Hanya pakai bank personal. Tapi bermula 1 Januari 2026 saya mulakan perniagaan dengan semua lengkap lah. Berlesen, ada bank akaun perniagaan sendiri dan sebagainya lah. Kuih sopang merupakan antara kuih tradisional yang sinonim dengan masyarakat Kuala Pilah. Sejak dahulu lagi, ia sering dihidangkan ketika kenduri, majlis keluarga dan musim perayaan. Sejarah dia bermula dengan rasa je kita cuba sebab resepi daripada nenek saya ni memang yalah air tangan orang lama kita tak boleh nak lawan lah kan. Kita cuba juga buat dan rasa dia tu saya cuba untuk olah menjadikan lebih sedap di tekak anak muda lah, sebab saya pun sebenarnya nak memperkenalkan kuih sopang ni pada anak muda. Jadi target audience saya tu bukan sekadar orang lama saja tapi orang muda juga. Jadi start daripada itulah saya fikir nak berniaga kuih sopang dan termasuk juga berniaga onde-onde. Keistimewaan kuih sopang terletak pada penggunaan bahan-bahan yang ringkas tetapi berkualiti. Bahan-bahan utamanya adalah bermula daripada kulit luar dululah. Bermula dari kulit luar dulu, kita mula dengan tepung pulut dan kita akan campurkan sedikit dengan tepung gandum bagi dia tak terlampau lembek lah. Dari segi inti pula, sebelum tu kita kena campurkan dengan air untuk jadikan kulit dia tu kita kena gaulkan dengan air. Dan sopang ni dia ada bermacam jenis. Ada sopang putih biasa, sopang pulut hitam dan juga sopang labu. Dan yang saya buat sekarang adalah sopang pandan. Jadi kita akan campurkanlah dengan air pandan dan juga sedikit air kosong, air tapis. Dan kita gaul sampai jadi dough. Dan kemudian dari segi inti dia pula, inti dia tu kita gunakan kelapa muda. Bukan kelapa muda yang terlampau muda sangat, tapi dia ibarat macam medium lah. Dia tak terlampau keras sangat. Dan kita hanya pakai yang putih sahaja, bukan kita mesen sampai ke kulit dia. Dan cara memasak dia tu kita masak dalam tempoh masa yang lama menggunakan secara tradisionalnya gula anau. Kita akan gunakan gula anau dan kita ada sukatan sendirilah untuk campurkan ke semua tu. Dan tempoh memasak dia hampir 6 jam juga tempoh memasak inti tu sampai menjadi kering. Dan kalau dah nak kering tu kita kena campurkan sedikit dengan tepung gandum untuk dia jadi kental. Tak berderai. Kalau berderai nanti susah untuk kita buat lipatan. Jadi kita kena campur dengan sedikit tepung gandum untuk dia jadi kental, supaya senang dibentuk lah macam tu. Dan daripada kuah dia pula kita akan pakai santan, sedikit garam, sedikit air dan juga gula kalau nak. Itu additional. Kalau siapa yang nak ada lemak-lemak manis sikit, tambah gula. Kalau tak nak pun tak apa. Setiap proses dilakukan dengan teliti bagi memastikan rasa dan tekstur kuih sopang sentiasa terpelihara. Pertama sekali, kalau ni saya cakap secara tradisional Secara tradisional kita akan pakai daun pisang untuk melipat dia tu.
daun pisang yang dah dilayu ataupun kita panggang atas api supaya jadi licin, permukaan dia jadi licin dan senang supaya tepung tu tak melekat lah, senang cerita. Kita akan tekan, kita akan kompres tepung tu supaya jadi lepeh, letakkan inti dan kita akan lipat menjadi seperti dumpling. Dan kemudian kita akan letakkan dekat atas tempat bungkus lah. Dan tempat bungkus tu pun kalau boleh kita ada satu lagi alas yang tidak berlubang. Dan kita akan alaskan bekas tu dengan daun pisang juga. Dan bila kita dah susun ikut susunan, jadi kita akan kukus dia selama 10 minit. Tapi itu ada proses pertama. Proses kedua adalah kita akan masak kuah dengan campurkan bahan-bahan yang saya katakan tadi. Saya bagi contoh spesifik lah. Santan 1 liter, air 500 gram. 500 gram, 500 ml. Garam 2 sudu, gula 5 sudu. So bila kita dah campur, dan kita akan campurkan sedikit dengan tepung beras supaya dia kental. Tepung beras ikut pada 100 ml. Setiap 100 ml 1 kali sudu. Kalau dah 1 liter tu kira 10 sudu lah. Kita akan campur. Dan kemudian lepas kita dah kukus tu selama 10 minit, kita buka penutup dia, kita akan campurkan pula kuah tu. Kita akan letakkan dekat atas kuih sopang yang dah dikukus tadi dan kita akan kukus lagi selama 10 minit. Jadi proses dia tu akan makan masa 20 minit untuk siapkan satu kuih sopang. Walaupun terdapat pelbagai kuih tradisional di Malaysia, kuih sopang mempunyai identitinya yang tersendiri. Keunikan kuih sopang ni, dia punya rasa tu agak kompleks. Sebabnya daripada segi inti dia tu manis, dan lapisan inti tu yang dilapis dengan inti tu chewy, dia lembut, kenyal, dan dia punya kuah santan tu lemak-lemak manis lah. Jadi bila rasa dia tu agak kompleks dan sedap lah ditekak yang rasanya tu. Perubahan teknologi sedikit sebanyak membantu mempercepatkan proses penyediaan tanpa menjejaskan keaslian resepi. Bagi saya sedikit membantu dari segi contohnya mesin untuk gaul tepung, kan sekarang dah ada kan mixer daripada pelbagai saiz, daripada kecil sampailah ke besar. Dan juga setahu saya sekarang ni pun ada pengacau inti. Dia dalam bentuk mesin yang besar lah, pengacau inti. Tapi ada juga saya dapat aduan ataupun aduan pengguna lah yang saya dapati, mesin tu dia kacau tidak sampai ke dasar periuk, ke dasar apa tu lah, periuk tu kan. Jadi kebarangkalian untuk hangus tu tinggi. Dia membantu untuk mengurangkan tenaga kerja manusia. Tapi dalam masa yang sama mungkin boleh merosakkan sedikit kualiti inti tersebut disebabkan hangus tu. Mengekalkan warisan bukanlah sesuatu yang mudah. Cabaran terbesarnya adalah risiko untuk pembeli, sebab pembeli ni bukan sahaja yang daripada Negeri Sembilan, sebab ada juga pembeli daripada luar negeri, seperti tak kisahlah daripada negeri mana-mana. Diorang datang bertanya dan pergi. Diorang tak berani nak cuba kuih sopang ni macam mana. Dia hanya datang, kuih sopang ni kuih apa? Saya pun nak explain pun tak tahu, jadi saya cuma bagi tahu dia seakan-akan kuih badak berendam. Cuma bentuknya sedikit lain, dan juga kuah agak dia tak terlampau kental dan lebih berlemak daripada badak berendam. Jadi lepas diorang dah tengok, diorang tak beli pun dia jalan. Dia tak berani nak mencuba. Sambutan yang diterima menjadi bukti bahawa makanan tradisional masih mendapat tempat dalam kalangan masyarakat. Sambutan pelanggan tu agak ramai juga, sebab ada yang dia memang regular. Itulah dia punya side dish yang favourite dia. Setiap kali datang yang membeli je mesti ada orang yang sama. Kiranya regular customer lah. Tapi untuk pembeli luar pun
kira ramai juga yang beli. Ada juga yang berani mencuba dan daripada KL, Melaka, even kalau tak salah saya daripada Johor pun ada, sanggup datang ke sini untuk membelilah kuih. Sambutan tu agak hangat juga, tapi tidaklah begitu ramai. Kira macam cukuplah untuk saya berbelanja harian macam tu. Mari kita lihat apakah komen pelanggan terhadap kuih sopang. Hai, Assalamualaikum Akak. Hai, Akak dari mana? saya daripada Mambau. Oh, Mambau. So, kenapa kuih sopang ni menjadi pilihan akak? Sebab mak saya suka makan, so saya beli untuk dia lah. Boleh tak akak describekan sikit macam mana rasa kuih sopang ni? Macam rasa berlemak, santan, lepas tu ada rasa daun pandan sikit kan. Itu memang sedap lah rasa dia. Okay, terima kasih. Terima kasih Kak. Warisan hanya akan terus hidup apabila ada generasi yang sanggup memeliharanya. Untuk kuih sopang, harapan saya semoga anak muda sekarang ni dapat teruskanlah legasi cara pembuatan kuih sopang. Belajar. Kalau boleh, belajar. Belajar daripada orang lama, ataupun sekarang ni pun kita dah tahu kan, Sokmed kan. Semua dah ada dalam Sokmed. Tinggal kita search dapat kan. So kita jangan takut untuk belajar lah. Sebab pembuatan kuih ni sebenarnya tak rumit pun. Kebanyakan kuih dalam Malaysia ni semua tak rumit pun. Semua senang. Jadi kita jangan takut untuk buat. Jangan takut untuk mencuba. Untuk teruskan legasi tu, saya harap dapat diteruskan lah. Anak muda macam saya pun umur 25, agak muda juga. Alhamdulillah lah, saya rasa bangga lah untuk dapat teruskan legasi pembuatan kuih sopang ni. Walaupun cara pembuatan saya tu saya dah olah sedikit daripada tradisional, tapi cara lama jangan dilupakan lah. Saya takkan lupakan cara pembuatan yang original. First you both go out your way and the vibe is feeling strong, and what's small turn to a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach, so remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride.